Ni antara soalan paling ramai orang tanya. Apa beza masak lemak biasa dengan masak lemak salai? Nampak sama je kan? Tapi sebenarnya lain. Kalau masak lemak biasa, semua bahan dia segar. Ayam, ikan, udang. Lepas tu, masak dengan santan segar, cili padi, kunyit hidup, serai kampung dan lain-lain bahan lagi. Rasa dia memang lemak, pedas, sedap. Tapi, dia tak ada bau asap, tak ada rasa baru tu. Kalau masak lemak salai pula, bahan dia ayam ke, daging ke, ikan ke, dah kena asap dulu atas bara kayu halban atau kayu rambutan tu. Asap tu lah yang bagi bau lemak berasap tu. Dalam masa yang sama, dia kunci kelembapan isi daging tu. Itulah proses salai yang sebenar. Sebab tu, bila masuk balik dalam kuah santan, daging tu tak hancur, tapi lembut elok. Rasa dia pun serap sampai ke tengah isi. Dekat Salai Power Jalan Kebun ni, kami masih kekalkan cara orang lama, guna bara kayu api sebenar. Lauk masak lemak salai kita pun guna daging premium topside. Masak dengan santan segar, serai kampung dan bahan premium lain. Tu sebab kuah dia pekat, bau dia lembut dan tiap suapan tu rasa penuh tradisi. Resepi ni pun resepi turun-temurun dari nenek moyang owner sendiri. Asalnya dari negeri Pahang, bukan negeri Sembilan. Tu penting korang kena tahu. Kalau korang nak tahu sendiri beza antara masak lemak biasa dengan masak lemak salai ikut cara orang lama, datanglah ke Salai Power Jalan Kebun Shah Alam.